Assalamualaikum. And khabar guys. Okay guys, so tahun baru, azam baru. Walaupun dah lama tapi azam baru. Okay, kita explore. Okay, aku ni hari dalam mood explore. Aku nak explore pot-pot baru. Sebab yang spot-spot kat tempat aku tu semua dah boleh kata totally musnah lah. Dah tak ada ikan dah sebenarnya sangat. Even nak dapat curut besar ni pun tak dapat. Besar ni mat. Besar ni tak dapat guys, tak dapat dah guys. Memang tak ada dah. Jadi aku explore kat tempat-tempat ni. Aku nak tengok macam mana tempat yang dihimpit dengan pembangunan sebenarnya. Aku harap adalah at least tengok macam mana. Tempat aku rasa tempat ni dah pernah kena belasah juga. Tapi tercuba je, tercuba. Kan? Apa-apa dia punya keyword dia dah cuba. Tengok macam mana. Okey. Dan kebanyakan spot-spot dekat Selangor ni semuanya musnah bukan sebab daripada tangan orang sebenarnya. Daripada pembangunan yang terlalu pesat. Selangor ni terlampau pesat. Ada dah terfikir aku nak pindah ke negeri lain juga kadang rasanya. Tapi tak apa. Kita cuba tengok tempat pot ni aku baru explore. Okey, try tengok macam mana tempat ni. Harap-harap okey lah. Adalah at least curut. Tempat aku tu curut pun pupus guys. Curut pun kena belasah mat. Sedih. Okey, aku rasa tempat ni memang tak ada kasut plastik. Kita try pakai jump rope atau soft rope dulu. Bismillah. Kalau ikutkan kat sini dah ada trail lah. Orang dah explore dah. Adalah orang kerap mancing kat sini. Tapi harapnya tak ramai lah macam tempat aku tu. Yang spot kat rumah aku tu dah terlalu ramai sangat. Jadi pesta dah pun. Tapi agak heavy cover sebenarnya ni. Ini potensi untuk sangkut sangat-sangat tinggi. Ni tempat ni orang dah mancing ni. Kalau ikutkan tapak dia. So aku pakai jump rope dulu tengok macam mana. Walah ada biawak komodo. Laju biawak ni buat kerja. Agak take time sikit lah. Memang take time. Sebab ikan duduk bawah teratai tu tak nampak sangat selalunya. Dah. Ada ke? Ha? Salam, dah dapat dah? Sana? Pakai seluar plastik? Ya, seluar plastik lah tu. Tak boleh ni sini. Dah dekat setengah jam juga ni. Seorang Biasa seorang Buat konten kan tu? Konten je lah. Konten boring-boring, konten kumpau. Biasa lah tu. Tak boleh lah, nak kena cari tempat lain lah. Nanti saya duk follow dia kat YouTube. Kenal? Kenal. Tak, sebab dah lama tak buat YouTube. Weh, besar tu, tengok ekor tahu dah. Aku tahu dah, tak payah cakap, aku tak payah cakap. Aku tengok ekor pun cukup dah. Besar. Gorgon. Ni gorgon mat. Ini jenis yang memang makan soft plastik. Dia jenis duduk bawah. Bila kita tarik, air tumpah. Bila kita tarik, baru dia nak makan. Jenis malas meja ni. Spot ni selalu ramai orang Ramai orang selalu spot ni. Tak ramai. Tak ramai tahu lah. Tu lah. Saya selalu datang 2-3 hari sekali saya datang. 2-3 hari sekali saya datang. Okey. Dah ada ni ajak aku ikut dia. Alhamdulillah ada kawan. Dia kata dia nak pergi jauh. Dia nampak macam kenal dia. Aku tak assume lah aku orang kenal aku dah. Sebab aku dah lama tak buat YouTube kan. Kali dia dah kenal bunyi katanya. Alamak. Oh ya, gegar-gegar. Segan aku terus. Yelah, tak expect. Alhamdulillah lah masih ada yang kenal aku lagi. Walaupun aku banyak gumpau dapat yang kecil-kecil. So dia nak bawa aku selalu tempat-tempat dia mancing. Dia rajin juga mancing sini. Dia pun seorang je. At least ada kawan, boleh nak bersembang. Nasib baiklah aku beli motor Avetan. Sedap rasa. Mamat dia berada ni pakai motor freeze je, relax ke. Aku kena pakai motor ni. Oh, seriously heaven. Seriously. Oh, ada yang timbul. Wow, heaven. Hari tu 2 hari lepas. bawa anak? Taklah, kira blind cast je lah. Ini nak explore satu hari pitam bang. Pakai apa? Pakai ni juga itu. Pakai soft plastik. Kalau pergi street ikut jalan kan. Sampai ujung. Sampai ujung sana lah. Ini pun dah ada orang explore lah ni. Try main soft rock dulu lah. Main top water dulu. Lama tak dapat lesen top water ni.
Tapi entah. Kalau bawa anak tu dia lagi. Bawa anak senang cerita. Tak ada anak. Sebab tu 2 ekor lagi. Masa tu lepas hujan kan. 2 hari lepas. Hujan hari tu. Ya tu. Bismillah. Macam situ. Lalu tu patah balik ke apa? Ni ibu dia. Tu dia. Ibu dia. Dah depan mata baru makan. Lama. Astagfirullahalazim. Taklah, tak besar mana. Abang tu dapat babon dan aku dapat ibu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni dia. Boleh tahan saya je. Ni ibu dia rupanya. Ya. Not bad lah. Agak-agak dalam 700 gram. Dalam 500 macam tu lah. 400 gram. Tapi still ibu lah. So aku nak bergambar je guys. Alhamdulillah. Dah depan mata baru nak sambar. Tu ada anak kat seekor lagi. Okey. Aku rasa better lepaskan aja ni. Anak dia. Dia jaga anak kau. Okey, terima kasih. Ada anak lagi, tak sampai hati nak bawa balik. Nak lepaskan kat Century. Century lain pula. Aku ada Century baru. Depan mata tu disambar, tak sempat aku. Tak expect lah, saya cakap tak expect pun dia nak makan sebenarnya kat situ. Tapi itulah benda kalau dah rezeki kan. Kita cuba-cuba, alhamdulillah dapat juga. Tadi masa aku dapat sini ada seekor anak tadi. Satu grup bawa anak. Tak tahu. Aku tak tahulah sama itu ibu dia ataupun sebab perut dia tengah mengembung tu, baru nak ampas telur. Dia punya garang lain macam mat. Apa nama berada tadi tu? Aku ni perangai aku satu sebenarnya. Bila berkawan dengan orang, aku jarang tanya nama orang. Aku akan panggil semua orang Dud. Lepas tu panggil abang. Abang nampak tu panggil abang. Dia jadi macam satu habit, tahu tak? Sini ada tak? Tadi yang meletup sebelah sana. Tapi tak tahu, malah pula aku nak baling. Nak korbankan aku punya soft plastik. Dapat. Naik atas terus. Jatuh bawah ni tu ah. Pucuk balik. Tu. Curut. Alah. Curut. Masuk dalam balik lah. Patutlah garang semacam curut rupanya. Aku sentak macam ingatkan dapat besar. Okeylah. At least tak kumpau kan. Daripada kumpau tu nangis juga ceritanya. So guys, inilah dia cerita aku explore tempat baru. Tapi tempat tak baru sebenarnya. Atas sikit. Okay. Tempat tak baru sebenarnya. Tempat dah banyak high pressure jugalah. Dah ramai orang mancing sini juga. Tak ramai tapi ramai. High pressure lah saya cakap. Apa benda lah aku nak cakap pun pening lah. Saya cakap dia dah ramai orang jadi tempat tumpuan jugalah. Ikan pun tak berapa nak makan sangat. Tak berapa nak galak sangat. Dia nak kena pujuk slow-slow baru nak makan kan. Alhamdulillah ada rezeki aku.
yang tadi tu, yang first and then second tu Curut. So lepas tu tak ada apa dah. Aku dah pergi ke banyak juga tempat lah. Tapi aku pendekkan cerita ni lah kan. So itu saja cerita je explore tempat baru. Mungkin aku akan repeat lagi. Tengok keadaan, tengok macam mana. Dan macam tu je lah kot. At least adalah rezeki hari ni kan. Tu je. Tak adalah muka monyok asyik kumpau je. Alright. Tapi kalau video di kumpau pun tadi aku akan upload jugalah. Kira aku nak explore tempat baru kan. Kadang seronok juga bercerita kan. Walaupun dah lama tak bercerita sangat. Okay, jumpa lagi guys, InsyaAllah. Assalamualaikum.